sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dia kata wallahi, bermakna dia bersumpah. Ya. Dalam bahasa Arab wallahi billahi tallahi, waw ba dan ta, yang bersumpah dengan nama Allah. Kita tak boleh bersumpah atas nama selain daripada nama Allah. Bukan macam kami sumpah abang tak buat makan hati kita hidup. Tak. Kita boleh pakai tu dalam diam dan buat kira. Dia kena bersumpah atas nama Allah. Yang boleh bersumpah atas nama lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan waktuha, demi waktu duha. Itu tak boleh. Kan? Kita kena bersumpah atas nama Allah. Jadi Nabi ajar kepada kita nak beritahu benda itu betul-betul bagus. Betul-betul aku nak benda itu. Wallahi. Tapi ada juga kan, orang tu kan juga dia bersumpah Wallahi, aku tak buat itu. Dia buat main ni kan. Itu nanti tunggulah. Dia bagi kafarah dia ni. Orang kata tender ataupun kafarah lagi tersebut. Yang dia kata ni, orang yang duduk sebelah Nabi ni, lepas tu ada orang lain depan dia. Depan dia dengan Nabi, dia pun beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sebenarnya cukup sayang kepada dia. Orang yang lalu tadi, dia cakap kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada dia, adakah engkau telah memberitahu kepada dia? Pada cakap tak dengan dia yang kau sayang kepada dia. Kau cakap kau sayang pada orang yang lalu tadi. Sebab Nabi tadi, kau dah beritahu tak pada dia yang kau sayang pada dia? Tapi tapi kalau ini kalau cakap kan, tapi mengenai zina, dia lain yang zina dan satu hal. Kalau cakap pula dengan aku sayang tu, dia pun tengok kau ni dia betul kan. Itu ada satu ide budak tu dia macam prank. Ada prank kepada satu dekan universiti. Dia orderkan dekan tu untuk urut pagi-pagi minggu. Begitu petang dan dekan tu yang baik kembali. Sebab itu begitu petang dan anak kita tengah main kat depan mana-mana ada baik kunci kan. Kunci kan ada orang bagi salam. Lepas tu anak kita ni kenapa jadi rumah ni ada order bangun. Lepas tu anak dia pun masuk dalam panggil ni. Bapa ada panggil orang tu bangun ke? Bangun. Banyak. Dia aku benda ni nama Allah. Jadi dia pun minta. Dia kata ada order untuk urut ni. Dia kata kau tahu nasib baik aku tak pernah akan dia masuk rumah untuk urut. Lepas tu nak guna rupa-rupa yang datang kepada urut tu. Ya Allah. Dia kata dia punya orang. Kalau tak kata dia masuk rumah orang di kampung, dekat duduk di sekian langgan di haji begitu. Hai dunia. Baik. Jadi dia tadi kalau kita kepada dia, jawab orang yang bersebelah Nabi belum.
Sampai Nabi lagi beritahulah kepada dia, maka dia pun terus menemui lelaki tersebut dan berkata, sesungguhnya aku amat mengasihi engkau kerana Allah. Kerana Allah punya. Lagi itu pun menjawab semua. Dia kata, ahabbakan ladzi ahbabtani lah. Kita nak baca bahasa Arab susah kan? Nak baca dia. Juga Allah Ta'ala kasih pada kau dan kau kasih pada tak. Allah Ta'ala mungkin kita. Jadi yang penting, satu ni kita berkasih sayang. Yang kedua, kita kena beritahu orang itu. Dia kasih itu kerana aku, kerana Allah Ta'ala. Itu pun baik dia ke, buruk dia tidak akan pilih. Sebab tu orang itu kata, kau nak cari kawan yang ketahui, 1000 kau boleh cari. Tapi kau nak cari kawan yang nangis, 1 pun belum tentu kau pergi. Nak dapat kawan yang susah senang misalnya, satu benda yang susah. Saya mula-mula saya pergi Kelantan, saya suruh dengan masuk dengan baru itu jalan penari nak pergi Unida dulu, hantar anak tu. Janji dengan orang apa tu, kongsi tu. InsyaAllah sebelum maghrib saya sampai. Itu ambil kau 3 jam. Ini tidak jalan. Ke 9.30 juga ke 10 orang saya. Sebelum tu saya dah kontak kawan saya. Seorang pegawai JPN dengan 28 tahun saya jadi putih. Dia kata, kalau kau nak ikut dengan aku, kau carikan satu hotel yang dekat dengan rumah aku. Dia pun cari. Saya itu dapat. Dia pun jumpa pagi itu, dia ada rumah yang mana tu saya tak payah. Aku pun dah pernah kena 3 jam sudah ada jalan ni. Dia jumpa pagi esok ni. Pagi esok dia sampai pun aku kita lepas rumah tadi. Dia punya WhatsApp pun tak tengok dia beri. Dia akan datang dulu. Betul. Kau balik dulu dalam setengah jam, berapa minit yang aku tutup. Ini apa budak-budak ini satu hal lagi dia. Lepas jumpa dia, dia kata, aku nak ajak kau makan nasi dagang yang plain. Bukan atas tu, di bawah tu ni. Kat Bangun Berada. Lepas tu saya pun tengok, saya kata tu orang mikir nanti tak nak itu. Dekat tu pun dalam bilik ada pergi kawan saya itu dia pergi 2 tahun lepas. Saya nak pergi masa dia bawa kena itu, saya bawa rombongan. Jadi saya tak pergi, tak boleh nak pergi lah. Lepas tu dia kena satu kaki mancing. Dia mancing dekat tasik kengi. Dekat tasik kengi tu, dia mancing, dia pakai perahu biasa. Lepas tu, tanya nak tunggu ikan. Dia pun ambil air tasik kengi, sebelum minum ni. Rupanya dia minum tu dia pergi gerik, dia kena sakit. Kadang-kadang sakit, dia kena masa ni. Lepas tu dia pergi ke lenek tu kat tu kita ada pergi mancing. Ada ke? Tak mancing kan? Pasti gini. Lepas tu saya wah, satu macam dia buat dalam. Dia kata, sampai kat tadi dia tinggal. Dengan itu, yang ambil air tu, ini kami betul. Jadi kenapa betul? Dia kata ustaz dan kita kena memang tanah. Itu jalan ni mana?
apa penyakit dia ada, lain warga. Orang dia ada, mana tadi dia ikut dalam testament. Orang itu, dia cerita dia tanam sayur. Tanam sayur di rumah kan. Jadi tanam hitam. Dia pegang tak pakai tangan. Dia kata ayah pesan betul, bapa pesan pakai tangan. Dia tak boleh tahu. Dia terus dia buat itu. Buku ini dia tak tahu apa dia yang kematangan. Jadi kalau nak main tanah dia kata pakai tangan. Tapi kalau pakai tangan yang jepak tu, kalau kain mesti dia masuk buat. Ini kematangan ni main dia. Kawan saya itu sampai operate kepala dia. Dia pun main betul-betul kepala dia. Kat mana yang dia operate? Kesan daripada itu, dia tak boleh kena panas. Dia tak boleh kena panas. Jangan tahu rumah ni, ada gambar. Saya pergi rumah dia, ekor lah. Macam kali dia tu, kat rumah tangan dia ekor. Saya tanya, mana orang kata ekor? Dia kata, dia kalau tukar luar pun, 10 ke 11. Dia kena masuk. Dia tak boleh panas. Kalau panas, dia akan rumah. Selalu kalau dia doktor, selalu rumah tanah, penyakit rumah tanah. Itu bahaya itu. Jadi kita ini jadi supaya kadang-kadang dapat maklumat benda dikongsi kan. Saya tengok. Tapi pergi rumah dia pun pula. Pergi rumah kawan saya yang sakit. Dia punya jamu dia macam-macam buah-buahan. Dia kata macam buah Arab pula. Dengan pisang ni, dengan apa, buah rambutan ni, buah kuih ni. Perlu itu, buah-buahan ni. Dia kata, kau tak boleh makan benda lain kan? Dia kata, boleh tapi jangan-jangan lah. Dia kata, takut tombak. Tapi yang penyakit dia dekat mana ni tombak. Ya, Allah Ta'ala uji dia kan. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajaran InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lana rabbana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma faqihna fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, bukan hanya kuman tanah, kuman kucing pun bahaya. Kucing. Tapi satu ubat dia makan biji betik. Biji betik. InsyaAllah.